berkenaan dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam alaihi salam. Menerima taubat Nabi Adam alaihi salam, dan satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Satu riwayat daripada Ibnu Abbas bagaimana Nabi Adam alaihi salam berlaku kisahnya begitu, maka dia bertanya kepada Allah. Dia tanya. Apa tanya dia? Ya Rabbi, alam takhluqni biyadika? Seolah-olah mengadulah. Wahai Tuhanku, tidakkah aku ini engkau jadikan dengan kekuasaanmu? Dengan tanganmu engkau menjadikan aku. Adakah engkau menjadikan aku? Allah Ta'ala jawab kepada dia, faqila lahu bala, ya betul, akulah menjadikan kamu. Wa katabta alayya an a'mala hadha. Dan Nabi Adam tanya lagi, wahai Tuhanku, adakah engkau juga yang telah menetapkan yang aku buat begini, begini, begini? Ni nasibku ini, adakah juga engkau yang tetap? Engkau bagi jadi aku, kemudian adakah engkau juga yang telah mentakdirkan aku buat begini? Seolah-olah merayulah. Tak, dengan apa yang menimpa dia tu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qila lahu bala. Betul. Ya, akulah yang telah menentukan segala-galanya atas apa yang berlaku kepada engkau. Qala ara'aita. Baik, apa yang Nabi Adam sebut, dia tidak komplain. Ini satu bentuk pemikiran, satu bentuk cara pemikiran. Maknanya bagaimana muamalah kita dengan Allah. Allah Ta'ala takdir begitu, lagu mana nak buat? Maka Nabi Adam tanya, ara'aita in tubtu hal anta raji'i ilal jannah? Wahai Tuhanku, dah begitulah keadaannya, dah jadi macam tu. Kalaulah aku bertaubat kepadamu, wahai Tuhanku, adakah engkau akan bagi aku patah balik masuk dalam syurga? Itu dia. Ini Nabi Adam tanya begitu. Maknanya berfikiran positif dan pandang ke depan. Bukan patah balik belakang, duk petikai lagi apa hak berlaku dah, nak kata apa? Ada, nak kata apa lagi dah. Jadi nak cari jalan menyelesai. Adakah dengan cara aku bertaubat ni engkau boleh patahkan aku balik masuk dalam syurga? Qala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, na'am. Ya, janji Allah Taala manusia boleh patah balik masuk dalam syurga. Dan di antara ramuannya apa dia? Taubat. Bertaubat. Kita semua kena bertaubat. Kita semua kena minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Hari-hari kena minta ampun. Setiap masa kita bersalah, setiap masa kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga taubat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah juga ialah al-kibru bidayatul khata'. Apa dia? Takabur itu adalah permulaan kepada salah. Takabur, kan iblis mula-mula dia takabur dulu. Dia takabur dulu, tak mau ikut perintah, tak mau dengar kata Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak patuh, dia tidak sujud, dia tidak tunduk kepada Nabi Adam. Kerana apa? Kerana takabur. Kerana dia berasa dia besar, dia berasa dia hebat. Maka apa berlaku kepada dia? Selepas itu kesalahan dia semakin bertambah. Kesalahan dia semakin hari semakin bertambah. Sehingga kan tuan-tuan, iblis ini pernah diceritakan bagaimana iblis ini pernah didatangkan bertemu dengan Nabi Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis tu hak yang tipu Nabi Adam tu lah. Kan dia dijanjikan yang dia akan hidup terus sampai bila-bila, sampai hari kiamat. Allah Ta'ala janji dia hidup, dia tak mati. Pernah mai jumpa dengan Nabi Muhammad. Dia mai, sahabat-sahabat tiba-tiba bau busuk sangat. Semua tak tahan busuk ni, busuk sangat-sangat. Habis tu sahabat semua dah tak tahan. Nabi kata ada tetamu, kita ada tetamu. Maka tetamu tu pun datang. Maka dia memperkenalkan diri dia, seorang yang cukup tua sangat dah, cukup tak larat mai jumpa dengan Nabi. Sahabat tengok. Maka Nabi cakap, tanya dia, dan dia mengaku bahawa dia diperintahkan oleh Allah untuk mai menghadap dengan Nabi kita, Nabi Muhammad, dalam keadaan dia dah cukup tua. Maka jumpa itu, dia nak minta tolong. Nak minta tolong kepada Nabi kita supaya dia ini dimatikan. Allahu Akbar. Dia kata dia tak tahan sangat dah menderita sangat. Minta supaya dia dimatikan saja. Minta dimatikan. Nabi, dia minta Nabi kita tolong doa.
Saya tak minta Nabi Muhammad tolong doa ni mustajab. Nabi kata dia tidak akan minta, kerana ini merupakan ketentuan Allah yang dia ini tidak berkuasa nak minta kepada Allah untuk tolong iblis ni. Tua sangat. Tua sangat-sangat dah. Pada malam Mi'raj itu pun Nabi kita tengok dunia pun tua sangat dah. Ini kan pula yang si iblis ini yang Allah Ta'ala janji kepada dia dengan umur yang panjang sampai kiamat. Punca dia kerana dia takabur. Dia terseksa hidup dia. Dia merana hidup dia. Dan kalau kita tengok dalam banyak hadis-hadis kursi, bagaimana syaitan ini dia akan menerima nasib yang cukup teruk di atas apa yang dia buat semasa di dunia, semasa dia menipu dari Nabi Adam lagi sampailah kepada hari ini. Di akhirat nanti cerita dalam banyak hadis-hadis kursi bagaimana dia menerima balasan yang kita tidak boleh nak bayangkan teruknya balasan yang kena kepada dia. Punca daripada al-kibru, takabur. Maka kita kena usaha sungguh-sungguh untuk buang perasaan ini. Kerana Nabi pun sebut, Nabi kata apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tak masuk syurga orang yang dalam hati dia ada sebesar zarah takabur. Masya-Allah. Kalau sebesar tu pun tak boleh masuk syurga, tuan-tuan, kita nak buat gimana ni? Tak. Yang dikatakan takabur itu apa dia? Batarul haq wa ghamtun nas. Tak. Batarul haq maknanya menentang kebenaran. Tak. Benda hak betul kita duk tahan situ, menegakkan benang yang basah. Dan pelekeh orang. Jenis orang suka peleceh orang. Sama ada sembang dua orang ke, sembang ramai-ramai ke, dia kira nak kena orang. Jaga. Kadang-kadang melawak juga. Boleh nak melawak, tak ada masalah. Ada. Tapi adakah kita bercakap itu dengan niat untuk memperendah dan menghina orang di hadapan orang? Ada. Adakah itu? Oleh kerana kita ni kadang-kadang terkenal sebagai orang yang outspoken, orang yang memang cakap lantang, orang semua dengar cakap kita. Adakah dengan kelebihan itu kita nak merendah-rendahkan orang di hadapan orang? Kadang-kadang berlaku. Adakah niat kita begitu? Kalau begitulah niat kita, kita buat satu kesalahan, kena minta maaf kepada orang itu. Ada orang yang dia suka depan orang dia cakap, orang gelak kat orang lain, dekat orang yang dia kata tu. Dia rasa puas. Dia buat gitu kat orang. Orang semua gelak pada satu orang, apa yang dia perkenakan tu. Jaga-jaga jangan kita buat begitu. Mulanya kerana nak melawak, kerana nak bersuka-suka, tapi lama kelamaan dia jadi penyakit. Penyakit yang suka perendah depan orang dan kita berasa kita hebat. Na'udzubillah. Kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita kena penyakit yang penyakit ini mula-mula dijangkiti oleh iblis ini. Jangan kita pula kena penyakit itu. Moga-moga Allah Taala selamatkan kita.